Kau tahu yang Jetour sebelum ni dia keluarkan T2, satu SUV yang rugged. Tapi kali ni kita nak tengok Jetour T1. Aku nak tunjuk kat korang macam mana rupa bentuk dia, macam mana spek dia, apa beza dia daripada model-model dia dan juga pesaing-pesaing yang lain. Ada beberapa model daripada Jetour yang kita boleh tengok dekat Malaysia dan yang ini adalah the next car yang nak dikeluarkan. Dan sebelum ni kau dengar T2 satu kereta yang rugged dekat UAE pun convert jadi macam Defender lah. And this adalah satu lagi model yang menggunakan chassis yang sama dengan T2. Jadi T1 ni dalam video kau tengok nampak macam tak besar, tapi it's a big car. Tahun 2024, Jetour masuk dekat Malaysia dengan dashing dan juga VT9 as first model. Jetour dia run as their own brand lah, under the Chery Group. Tapi dia masih lagi separate daripada Chery Malaysia. 2024 November barulah T1 tu dikonfirm dekat Malaysia. Dah 2 tahun dah pun sebenarnya T1 ni confirm untuk pasaran Malaysia. Early 2026 T2 tu keluar, which is video yang kau tengok sebelum ni aku pergi dekat Genting tu kita buat. And January 2026 T1 yang kau tengok ni awarded 5-star Asian NCAP rating. Tak lama lepas tu barulah dia keluar. Kau tengok dekat depan kita sekarang ni, kita ada dua variant yang akan dikeluarkan for Jetour T1. Tapi yang kau tengok sekarang adalah the variant 1.5. Dia ada dua 1.5 dengan 2 liter. Paling senang sekali kau nak tahu yang dia ni adalah 1.5. Kau tengok dia punya sport rim. Sport rim dia nampak kecil sikit kan? Tu sebab dia adalah 18 inches road tire. Kalau kata yang the higher spec 19. 1.5 turbo ni dia menghasilkan 184 PS, 290 Nm of torque. And untuk yang 2 liter 245 PS dengan 375 Nm of torque. Ni front wheel drive. So dia ada gerak kat depan tu. Yang higher spec tu all wheel drive. Dia ada 8 unit speaker, tapi speaker dia OEM. Kalau kau beli yang fullest of spec tu baru kau dapat Sony speaker. Kenapa Sony? Sebab yalah dekat dalam Chery family dia memang supplier besar lah untuk Chery punya family. So sebab tu untuk full spec dia akan bagi Sony. And pengalaman kita dengan Sony, dia punya sound ni is quite good, is quite nice lah. Memang nice lah. It's a good brand lah compared to macam OEM, something like that. So bila cerita pasal reka bentuk untuk Jetour T1, ni orang panggil yang paling ketara lah untuk perbezaan T1 dan T2. Dia lagi soft sebab T2 dia serve as a very boxy car. Yang ni T1 dia softer. Daripada segi reka bentuk bahagian depan, walaupun dia nampak macam keras, dia lebih soft lah. So kau boleh nampak dia punya rekaan lampu pada bahagian depan. Dia punya DRL pun bersimpangan dengan logo Jetour pada bahagian tengah. Korang yang kita mention tadi. And then kau ada fender plastik kat situ. Satu yang aku nak mention kat belakang lah, paling senang kau nampak reka bentuk dia, menunjukkan yang dia ni adalah sebuah T1. And aku dengar dekat UAE, antara T1 dan T2 yang paling banyak jual adalah T1 sebenarnya. Sebab walaupun T2 adalah reka bentuk yang sangat orang panggil cantik dan juga rugged, still untuk mass production car, orang nakkan daily drive punya looks, so this is the one lah. Bila aku duduk dekat dalam Jetour T1 and T2, so sekarang ni aku dekat dalam T1 and aku datang ke Terengganu menggunakan T2. So bila aku duduk dekat belakang ni, aku dapat rasakan, oh yes, dia similar lah. Maknanya it's true lah yang memang dia menggunakan chassis yang sama. Ini first time aku masuk dekat dalam T1 and aku rasa macam, oh maybe walaupun luar lain, dalam mesti sama sebab mesti nak kerja senang lah. Tak. Bila aku masuk dekat dalam T1 ni, rupanya yes, ada beza. Dia punya reka bentuk dia, yes, shape tu almost like, tapi dia punya installation panel, everything sebenarnya berbeza, nampak lain. Steering je lah aku set sama, tapi tengok ni, middle console dia pun lain. Reka bentuk yang berbeza. Kalau katanya T2 tu dia sparkly looking tau, ini dia nampak lebih rugged. Installation panel yang aku mention tadi duduk kat sini kan, padahal ni T1. So ni lah reka bentuk dia. And ergonomically dan space wise is a big car lah. Macam semalam aku drive Jetour T2 yang yang ajak sembang. Tak bagi cue dengan ajak sembang. dengan ni apa Zul, Cikgu Zul Mechanic. And Sanjay kat belakang. Kat trip kali ni kita akan ada dua kereta yang kita akan test drive. Satu kita bawa T2, hari ni kita bawa T1. And bila aku bawa T2 tu, dia punya horsepower tu so dekat dalam 3 kereta yang diorang bagi, T2 yang macam almost the most powerful lah. And bila aku bawa, macam off, sedap lah. Tekan, dia macam touch daripada minyak tu kan, 1.4. So aku expect macam, yelah sebab tu yang paling powerful.
Of course lah dekat T1 ni kita ada suspect benda yang macam maybe lost power sikit lah kot. Sebab macam aku mention tadi, kita punya power yelah not as much as T2 lah. Tapi bila aku bawa, sedap je kan. Dia punya macam acceleration from zero tu effortless juga. Kawan aku duduk dekat dalam Jetour sendiri as a product guy kan. Dia ada mention untuk yang T1 dia punya curb weight tu 1,500 something like that lah. Untuk yang 1.5 liter. Yang untuk 2 liter dia 1,800 kg something like that. So so bila aku macam bayangkan horsepower tu macam mungkin tak kuat lah kot. Tapi bila aku tekan, pergi je. Terima kasih kerana menonton video ini. Sila subscribe to this channel sekarang. Sebab kalau korang tak subscribe kan terlepas pula video-video lain nanti. Korang minat kereta, korang minat motor, download Harmon. Sebab Harmon adalah automotive social media. Download kat situ, okay? Saya Zikirin, jumpa lagi lepas ni. Bye-bye. Assalamualaikum.